Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Kaisara Damia binti Mama Ali, Wakil TVPSS SMK Pulau Hinai, ingin melaporkan tentang salah satu tempat yang menarik terletak di Pekan Pahang, iaitu Pekan Riverfront. Bukan sebuah kawasan yang menyimpan 1001 kisah dan warisan sejarah menjadi nadi kehidupan bandar diraja ini. Dahulu, sungai ini merupakan laluan utama bagi pedagang dan penduduk tempatan. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa gerai makanan yang sedap yang boleh anda singgah dan menikmati makanan yang lazat. Mari ikut kawan. Di Marina Pekan Riverfront, anda boleh melihat para nelayan yang sibuk dengan aktiviti menjala ikan dan juga udang. Terdapat beberapa kemudahan yang disediakan untuk keselesaan para pengunjung. Jom ikut saya. Di surau perempuan. Pekan Riverfront bukan sahaja sekadar kawasan persisiran sungai, tetapi sebuah destinasi yang menyatukan keindahan alam, warisan sejarah dan keharmonian komuniti. Setiap sudutnya menyimpan kisah, setiap langkahnya menyimpan nostalgia. Semoga dokumentari ini membuka ruang untuk kita lebih menghargai keunikan Pekan Riverfront dan bersama-sama memelihara keindahan serta keistimewaannya untuk generasi akan datang.